korang tahu tak, hari tu saya bercuti dekat Kelantan and jumpa tempat makan yang best sangat tau. Rasa dia sedap and menu dia semuanya unik. Dia ada masakan ala Thai and Chinese gitu. Video kali ni sangat menarik, korang kena tengok sampai habis. Sebelum tu korang tolong like and komen titik pun tak apa. Masa tu saya tengah berlari dekat Jalan Sultanah Zainab, Kota Baru, Kelantan, and saya terdengar bau yang sedap dekat restoran Rasa Bonda. Serius rasa terpanggil. Jom kita tengok apa dekat dalam. Kedai dia orang ni kecil je tapi selalu ramai orang. And kalau korang tahu, makanan kat sini dia autentik dengan makanan Thai ataupun Chinese. Lepas tu kalau korang dekat area Kota Baru, boleh dapatkan secara online, Grab, Shopee Food and Foodpanda. Buka 11 pagi hingga 3 petang. And dia tutup setiap hari Jumaat. Jujurly and seriously memang dah lapar sangat-sangat ni. Jadi tak apa buang masa, jom kita makan sedikit menu yang saya order ni. Maklumlah tengah diet kan sekarang, jadi kita makan sikit je. First kali kita nak rasa mi sup ayam Thai. Masukkan sambal, masukkan lada jeruk, gaul-gaulkan, terus boleh makan. Dalam ni siap ada berbolak and lobak putih macam ni lagi. Masya Allah, sedap sangat guys. Saya suka texture mi dia tu kenyal-kenyal gitu. Ayam pula lembut sampai ke tulang. Siap dengan berbolak. Kuah dia memang rasa Thai weh, pekat-pekat gitu. And yang ni dia punya ladu ayam mala, ala-ala macam dumpling pun ada guys, tapi dalam tu ada ayam. Rasa dia pedas-pedas gitu, tapi serius sedap. Pedas dia tu buatkan kita ketagih. Sini sambil makan mi dia banyak side dish. Contohnya yang ni kita nak rasa dia punya fish roll, garing kat luar, lembut-lembut je kat dalam. And yang ni pula ladu ayam goreng. Wow, yang ni sedap guys. Makan dengan sup pun memang menjadi. Next pula kita nak rasa mi kari Rasa Bonda. Serius saya cakap, dia punya aroma kuah kari tu memang pekat, tapi nampak kering sebab proses nak syuting tadi lama. Kemungkinan kuah dia dah terserap. And lengkap dalam ni siap bagi berbolak and telur rebus. Mantap, mantap. Seterusnya kita ada mi kebas pedas mala. Yang ni dia punya pedas memang kebas terkebir-kebir korang punya bibir. Tapi serius sedap sangat walaupun rasa dia pedas. And dalam ni juga korang akan dapat ayam bahagian peha yang sangat-sangat lembut. And dia ada rasa macam aroma jagung macam tu sebab dia letak jagung. Next, seterusnya pula kita nak rasa ayam pandan. Yang ni nak makan dengan kulit pandan dia pun boleh juga, sebabkan dia rangut-rangut gitu. Aroma pandan dia memang kuat. And akhir sekali ni ada fish cake, nugget, fresh macam tu. Untuk air saya ada ambil lemon tea, Ribena lychee and tembikai. Overall memang sedap, puas hati. Orang-orang Kota Baru wajib try dekat restoran Rasa Bonda. Let's go guys.